setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinannya di hari akhirat kelak. Jadi apabila kita sebagai pemimpin dibebani oleh tanggungjawab, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Sambut Bumi Mawaddah. Saya Raudah Elisa, hos anda untuk episod kali ini. Hari ini kita bersiaran dari studio TV PSS Sambut dalam segmen Kuduah Sambut. Nak tahu apa yang akan dikupas dalam segmen ini? Untuk pengetahuan semua, segmen ini diwujudkan untuk warga Sambut Bumi Mawaddah, khususnya murid-murid, mengenali dengan lebih lanjut tentang barisan kepimpinan Sambut. Jadi untuk pengetahuan, semua badan-badan kepimpinan yang ada di Sambut ini, kita ada Badan Disiplin, Pengawas Media, Pembimbing Rakan Sebaya, Badan Dakwah dan Rohani, Pengawas Asrama, Skuad SPBT dan kru Kos Sambut yang berkhidmat di Bumi Bertuah ini. Baiklah, pada episod kali ini, kita akan mengenali salah satu daripada badan-badan kepimpinan tadi. Kita ada dua orang tetamu daripada Pembimbing Rakan Sebaya. Memperkenalkan Saudara Fayat dan Saudari Akila. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, ana bi khair. Baiklah, kita mula dengan soalan pertama. Siapakah anda? Boleh tak ceritakan sikit tentang diri masing-masing? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang diperkenalkan, nama saya Muhammad Danish Fayat bin Syaiful Adlan. Boleh panggil Fayat. Umur 17 tahun. Saya sekarang ni duduk di kelas 5 Ibn Rushd. Buat masa sekarang ni saya tak ada apa-apa yang menarik yang berlaku. Cumanya kalau daripada segi kehidupan sendiri pun tak ada apa-apa sangat. Just want to focus on SPM and minggu depan ada Maharajan Mawaddah. Jadi kita looking forward to that lah. Okay, bismillah. Yang diperkenalkan tadi, saya Akila Insyirah binti Muhammad Zaini. Saya daripada kelas 5 Ibn Qasir, berumur 17 tahun dan fokus sekarang adalah SPM dengan Maharajan Mawaddah lah yang terdekat sekarang ni. Okey, terima kasih. So, soalan kedua, macam mana saudara Fayat dan saudari Akila boleh tertarik nak jadi pembimbing rakan sebaya ni? Okay, so awal-awal dia sebenarnya kita just santai je kat sini kan. So pada awalnya sebenarnya masa tu kita berada di tingkatan 2 dan waktu tu kalau ikutkan kita tak ada apa-apa lagi jawatan dan kita pun terfikirlah kita nak ambil jawatan apa dan sebagainya. So bila kita fikir-fikir nak ambil jawatan apa semua, kita pun rasa macam PRS. Kita rasa macam aku rasa aku nak ambil PRS lah. Sebab masa sekolah rendah kita dah biasa dengan pengawas punya gerak kerja, pengawas punya attitude dan sebagainya. So bila kita masuk sekolah menengah, kita rasa kita nak macam nak jawatan yang santai je. Sebab kalau macam pengawas kan dia lebih strict, disiplin dan sebagainya. So untuk bila kita nak masuk tingkatan 3, kita nak apply, saya rasa macam why not kita go for something else, kita go for PRS. So that's why kita pergi ke PRS lah. So itu dia punya permulaan dia lah. Okey. Jadi kita nak tahu dulu masa sekolah rendah saudara Fayat ni pengawas ke? Yes, saya pengawas sekolah. Okey. Jadi macam mana untuk saudari Akila? Mula-mula tu yang buat kita tertarik tu sebab dia punya karakter lah, which is PRS ni dia tak sama macam yang lain. Pengawas kan kita tahu dia memang dengan disiplin. Kalau pengawas media pula dia nilam kan. Betul. So jadi dia kalau tengok PRS ni dia tak adalah berat mana pun sebab dia banyak kepada kita bimbing kawan-kawan sendiri kan. So lagi satu dia pun ada satu aura positif yang dia boleh spreadkan dekat semua orang. So that one of yang macam tarik lah sebab karakter positif yang dibawa kat orang tu kan. Okey, terima kasih. Jadi apa yang kita semua tahu, Kak Kila dan saudara Fayat dah jadi pembimbing rakan sebaya selama 3 tahun. Betul? Ya, betul. Okey, jadi kita nak tanya, apa peranan pembimbing rakan sebaya ni sebenarnya? Peranan pembimbing rakan sebaya dia sebenarnya kalau ikutkan jawapan tu sendiri dia bergantung pada setiap orang. Sebab kalau diikutkan nak katakan peranan PRS ni of course lah nak bantu orang kan. Kita nak tolong orang apa semua. Motor kita orang pun bantu diri untuk bantu orang lain. So memang kita akan terikat dengan bantu rakan-rakan sendirilah. Kita terikat dengan bantu orang. But kita kena ingat satu benda yang kita kena ingat satu benda yang setiap orang tu sendiri dia ada niat dia tersendiri. Maksudnya
dia nak bantu orang tu sebab apa? Sebab kita sebagai PRS ni, kita bukan sekadar, kalau orang kata kita nak kata stereotip lah. PRS ni ada penyakit mental. PRS stres, PRS depression, PRS counselling. But it's far more than that. Kita bukan sekadar kalau kau ada depression kau datang kat kita orang, tak. Kita orang open. Kita orang open. In case tak kisahlah masalah tu kecil ke, masalah tu besar ke, we as a PRS, kita tak judge, kita tolong apa yang kita tolong apa yang kita boleh buat dan kita bantulah. Sebab tu even macam ibu saya sendiri adalah seorang guru kaunseling. Dan bila saya lihat sendiri macam mana ibu saya buat kerja, dia orang bukan setakat buat kerja di dalam sekolah, tetapi dia orang juga buat kerja di luar sekolah. Which means kadang-kadang ibu saya pergi ke kawasan-kawasan tertentu, melawat pelajar dan sebagainya. So bagi saya, kalau kita nak cakap pasal counselling, pembimbing rakan sebaya ni, it's far more than just depression, stress, anxiety. No, it's far more than that. Kita orang kata apa, Macam family lah sebenarnya. kita lebih kepada dalaman. Maksudnya kalau pengawas, dia lebih kepada disiplin luaran seseorang tu. Kita lebih kepada emotional diorang. Kita lebih kepada EQ, emotional content. Kita bukan lebih kepada IQ. Kita lebih kepada EQ. Itu bagi saya peranan PRS lah, untuk membantu orang daripada bukan sahaja dari segi diorang punya mental health, but diorang punya physical and diorang punya persediaan dan sebagainya. Itu adalah peranan yang bagi saya lah. Perkongsian yang menarik. Terima kasih. By the way, siapa guru penasihat untuk pembimbing rakan sebaya ni? Guru penasihat kami adalah Cikgu Azura dan Cikgu Nazahia. Okey. Jadi soalan seterusnya, apa program yang paling mencabar saudara Fayad dan saudari Akilah pernah handle sepanjang jadi pembimbing rakan sebaya ni? That's an interesting question. Kalau untuk program, saya rasa paling mencabar Program yang awal tahun. Awal tahun shortnya sekolah kan. Shortnya sekolah dengan orientasi. pada Macam shortnya sekolah ni, it really test our skill lah. Our kemahiran dari segi percakapan, crowd control, dan after that orientasi dia mencabar sebab satu, dia 2 hari and kita kena berhadapan dengan student-student baru. Kita kena berhadapan dengan student-student baru yang baru nak kenal sekolah ni. Tapi antara syoknya sekolah dengan orientasi, rasanya orientasi lagi smooth lah. Sebab orientasi tu memang kita dah well plan. Walaupun ada masalah sikit-sikit, tapi bagi saya it's a really good program and program tu berjaya lah. Okey, Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan kita semua, tahun ni tahun pertama bagi tagline pemimpin hari ini, harapan masa depan. Okey, jadi kita nak tanya, apa sebenarnya maksud daripada tagline tersebut? Boleh tak huraikan? Okey, pemimpin hari ini, harapan masa depan. I think kalau bagi saya sendirilah, saya tak tahu, mungkin pemimpin lain ataupun orang lain ada pendapat yang lain. Tapi bagi saya ialah pemimpin hari ini, harapan masa depan tu, senang cerita, apa yang kita buat hari ni, benda apa yang kita buat hari ni akan efek kita punya masa depan, akan efek apa yang berlaku pada hari esok. Macam so kiranya sebagai seorang pemimpin, kita sendiri dibebani dengan tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin dan sebagainya. So macam seperti dalam hadis sendiri pun, dalam hadis Bukhari sendiri pun mengatakan bahawa setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinannya di hari akhirat kelak. Jadi apabila kita sebagai pemimpin dibebani oleh tanggungjawab, kita kena be careful dalam membuat keputusan. Kita kena be careful dalam membuat keputusan. Sebab keputusan yang kita buat pada hari ini, itulah yang akan menentukan semua. Itulah akan efek dekat kita punya organisation, akan efek dekat kita punya anak buah kita, akan efek dekat event dan sebagainya. So itu adalah kita punya keputusan. Maksudnya kalau itu, kenapa saya cakap dibebani dengan tanggungjawab? Sebab kalau kita, contohlah saya buat satu keputusan. Kalau saya buat satu keputusan untuk program ni jadi macam ni, kalau katakanlah rosak, ataupun saya yang akan kena dipertanggungjawabkan. Saya yang kena tanggung that risiko, bukan anak buah saya. Sebab kalau anak-anak buah saya yang tanggung, apakah saya punya, kenapa saya belum menjadi ketua, betul tak? So maksudnya pemimpin hari ini, harapan masa depan, maksudnya apa benda yang kita buat pada hari ini, itulah yang akan menentukan apa yang akan jadi masa depan. Itu akan efek di masa depan. Mungkin Kila sendiri ada pendapat yang lain? Macam Faik kata tadilah, apa-apa pun seorang pemimpin, apa yang dilakukan pun dia kena hati-hatilah. Sebab dia yang dicontohi kan, orang yang pandang dia. So apa-apa pun dia kena
bertanggungjawab, adil dalam semua Ya. kerja yang dibuat. Kalau dia rosak, habis organisasi. semua. Kalau dia rosak. Ya, betul. Okey, jadi kita nak lebih mengenali ketua dengan penolong PRS kita. So, kita nak tanya, apa hobi yang selalu saudara dengan saudari buat kalau ada masa lapang? Hobi. Boleh tak ceritakan sikit, share? Hobi saya banyak. Hobi saya banyak. Banyak lah. Hobi banyak lah. Kalau nak kata spesifik, apa lah? Kalau nak kata spesifik, boleh katakan macam mungkin lebih kepada kalau nak main game, dah tak main game sangat. SPM. SPM. Kalau hobi rasa mungkin baca buku lah. Baca buku. I think saya punya hobi sekarang ni lah. Sebab dulu main basikal, tapi sekarang basikal dah tak ada. So mungkin baca buku lah kot. Dia buku jenis apa tu? Something like novel or maybe komik, novel, sometimes ilmiah. Tapi ikut mood jugalah. Oh, ikut mood. Okay. Macam mana dengan saudari Akilah? Hobi banyak macam ni. Tak apa, pilih salah satu yang mana saudari more into that. I guess baking kot. Baking. And also reading novel. Okay. Boleh share tak? Baking tu biasanya baking apa? Alamak. Macam cake, biscuit, something like that. Okay, I see. Okay, jadi next question. Ada tak masuk apa-apa acara macam sukan, kamil, persatuan and something like that selain daripada PRS? Kalau nak kata selain daripada PRS, banyak. Banyak. Cumanya buat masa sebab dulu sebelum naik ke tingkatan, I think naik ke tingkatan 4, saya banyak aktif dengan syarahan bahasa Inggeris. After saya naik ke tingkatan 4, saya terus pindah switch ke debat bahasa Melayu and sampai sekarang lah debat bahasa Melayu. Okay. Debat bahasa Melayu. Lepas tu ada juga join masa tingkatan 3 atau tingkatan 2 pertandingan video TV PSS dan alhamdulillah dapat juara. Alhamdulillah. Dan ya, selebihnya lebih kepada mungkin aktiviti-aktiviti kelab. Kalau macam sukan, saya lebih tertarik kepada taekwondo dan sebagainya. It's more than that lah. Okay. Tapi mostly sekarang ni pun debat, sukan, taekwondo and ya, itu sajalah. Okay, terima kasih. Macam mana dengan saudari Akilah? Ada tak apa-apa acara selain daripada PRS yang saudari Akilah masuk? Banyak sebenarnya, tapi yang sekarang tengah Maraja Mawadah which is Kamil. So sekarang tengah fokus forum. Tahun ni tahun ketiga saya dengan forum. Okay. Selain tu saya juga aktif sebagai ketua pelantun bagi unit beruniform PKBM Sambut. Dan lagi satu, saya aktif untuk kru PSS Sambut juga as cameraman. Juru kamera. Yeah. Apa yang kita semua tahu kan, saudara dengan saudari dah menginjak ke tingkatan 5 dan dah pun menduduki peperiksaan SMA di tingkatan 4 tahun lepas. Boleh tak share sikit tips untuk tak stres semasa belajar tu? Kalau nak Tak kata stres kalau nak rasanya kata semua stres. kalau nak kata pasal stres, rasa semua stres. Kalau tanya siapa-siapa yang even batch kita orang pun mostly memang stres sebab masa lah. SMA pun cepat. Masa terlalu pendek, program terlalu pack dan sebagainya. So it's really hard to say that we are not stressed. Tapi kalau bagi saya, nak bagi satu tips untuk tak stres, belajar awal lah. Jangan belajar last minute. Sebab Belajar awal tapi jangan push diri tu sangat. Sebab contohlah kalau kita dah start awal, nanti dekat last kita akan rasa burn out tau. Bila dah burn out, dekat situlah rasa macam aku tak boleh nak buat ni, aku tak boleh nak hafal semua ni. So dia bagi efek dekat semua. bagi saya bila kita nak cakap, memanglah orang kata alah SMA lambat lagi bulan 1 bulan 2 baru bulan berapa kan. Tapi sebenarnya itu adalah just sekadar orang panggil procrastination. Dia sekadar procrastination, lambat lagi boleh esok. But I think bila kita dah sampai dah nak dekat that musim SMA tu, memang kita akan rasa macam banyak benda kita tak tahu. Even saya sendiri pun, ni pengalaman saya. Bayangkan subjek kawaid. So time tu macam ustazah pun dah risau kat kita, saya pun dah risau. Bayangkan orang kata apa, saya memang ada penyakit last minute juga. So benda tu bila kita tengok balik,
tak boleh ni. So bila kita dah SPM ni, saya rasa macam wah tak boleh lah. Memang start awal. Memang kena study awal lah. Ikut orang. Ha. Ada orang memang dengan last minute tu dia boleh je berjaya, tapi ada orang dia last minute tapi tak boleh. Nah, dia last minute tu sebenarnya boleh je jaya nak dapat muntah. SPM ni pada je orang belajar last minute dapat straight A. But the problem is with last minute adalah bila engkau belajar last minute, satu benda je yang kau takkan dapat. Kau takkan dapat disiplin. Sebab engkau punya otak, engkau punya diri kau sentiasa bergerak dengan benda yang reaktif. Contoh 2 bulan sebelum SPM baru kau nak push kau. So benda tu sebenarnya akan menjejaskan diri kau juga masa dekat universiti nanti. Kau akan tend untuk buat kerja last minute. Sebab bagi kau last minute boleh dapat straight A, last minute pun boleh dapat 4 flat. So it's really not that good. Itu efek last minute sebenarnya. Betul. Okay. Jadi untuk soalan terakhir, boleh tak saudara dan saudari berikan sedikit nasihat atau kata-kata kepada semua murid Sambut Bumi Mawaddah ni? Nasihat. Okay, kalau untuk nasihat saya tak ada nak cakap apa-apa. But untuk semua pelajar-pelajar Sambut di Bumi Mawaddah, saya nasihatkan supaya first kali belajar rajin-rajin, jangan belajar last minute, and make sure that you do things on your own and you do it 100% to 100%. You push yourself to the furthest. You push yourself. Sebab dalam hidup ni kalau kita tak push diri kita, one day kita akan fikir balik kenapa kita tak push diri kita. So better push yourself first. Kalau nak rest, boleh rest, but push yourself. Okay? Okay. Bagaimana dengan saudari Akila? Untuk semua keep going, buat je apa nak buat, tapi yang penting bear in your mind, guna terms duit. Apa tu duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita doa je apa-apa kita nak, be specific. Contoh aku nak kaya, aku nak pandai, doa je sebab Allah tu mahu dengar. Second, usaha. Kalau dengan doa je kita tak usaha, kita tak buat, apa function doa kalau kita buta-buta je doa tapi tak ada usaha. Second, ikhtiar dengan tawakal. So lepas kita dah buat usaha, dah doa dengan usaha, kita serah diri dekat Allah. Apa pun keputusannya, kita terima je, qanaah dan tawakal. Sebab dalam setiap kesukaran yang datang dalam kita, datang bersama dengan pertolongan Allah. So jangan berhenti berharap. Dalam Al-Quran pun ada kata, wallazina jahadu fina layadiyannahum subulana wa innallaha lama'al musinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dia kata sesungguhnya dengan orang-orang yang berjihad ni, dengan orang yang berusaha ke jalan Allah, dan sesungguhnya Allah akan tolong bawa mereka-mereka ni ke jalan kami. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih saudara dan saudari atas kesudian untuk menjadi tetamu pada episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi dengan kami. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung segmen Qudwah Sambut. Kepada kawan-kawan penonton-penonton di luar sana, jangan lupa subscribe channel YouTube TVPSS Sambut. InsyaAllah kita akan tampilkan pada episod-episod yang akan datang tetamu-tetamu barisan pemimpin-pemimpin kami yang seterusnya. Sebelum berpisah, saya ingin kongsi satu mutiara kata yang berbunyi, engkau memimpin bukan hanya dengan arahan tetapi dengan contoh dan amanah. Itulah makna seorang pemimpin. Ayo kita doakan barisan pemimpin kita agar terus kuat menggalas amanah yang telah diberi. Baiklah, sampai sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye semua. Bye.